Konfederasi Bola Sepak Asia, AFC, memuat naik kenyataan ringkas susulan keputusan Mahkamah Timbang-Tara Sukan, CAS, berkait isu 7 pemain Harimau Malaya dan Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM. Pengumuman keputusan penuh daripada CAS menyaksikan hukuman berat yang dikenakan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA, ke atas Malaysia sebahagian besarnya dikekalkan. Sebaik keputusan ini diumumkan, AFC menerusi kenyataan rasmi memberitahu telah mengambil maklum hal tersebut dan menyerahkan isu ini ke Jawatankuasa Tata Tertib dan Etika. AFC mengambil maklum mengenai keputusan yang dibuat oleh CAS pada 5 Mac 2026 melibatkan Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, serta beberapa pemain berkait pelanggaran Kod Tata Tertib FIFA. Perkara ini kini akan dirujuk kepada Jawatankuasa Tata Tertib dan Etika AFC, Umum Badan Induk Bola Sepak Asia itu. AFC tidak akan memberikan sebarang komen terhadap siasatan dan/atau prosiding yang sedang berlangsung oleh Jawatankuasa Tata Tertib dan Etika AFC. Kini, nasib Harimau Malaya bakal bergantung sepenuhnya kepada keputusan Jawatankuasa Tata Tertib dan Etika AFC, lebih-lebih membabitkan perjuangan di pentas kelayakan Piala Asia 2027.